Pada waktu ini, Iran semakin tidak segan untuk melancarkan senjata mereka yang lebih canggih. Antaranya ialah roket Hypersonic Glide Vehicle Fatah 2. Fatah 2 adalah roket dua peringkat. Fasa awal ia dilancarkan dengan menggunakan roket booster menggunakan solid fuel. Ia akan terbang di luar lapisan atmosfera, membawa bersamanya bahan letupan seberat 300 kg. Peringkat kedua, bahagian Hypersonic Glide Vehicle akan berpisah dan menuju ke arah sasaran dengan kelajuan Mach 5. Kaedah penangkis memusnahkan misal di udara ialah dengan melihat trajektorinya melalui radar, lalu meramal di mana ia berada pada waktu penangkis dilancarkan. Kaedah ini memerlukan sistem sokongan yang teramat rumit. Sebab itulah sebuah roket penangkis seperti Patriot PAC-3 berharga $3.9 juta. Mengkaji taktik ini, Iran memperbaiki Fatah 2 dengan membolehkannya bergerak secara rawak sebelum sampai ke sasaran, secara langsung mengelirukan sistem penangkis. Strategi dan teknologi yang keluar dari Iran ini setelah hampir 50 tahun sekatan ekonomi mengejutkan negara-negara barat khususnya Amerika.